Kali pertama dianjurkan sempena Bulan Kemerdekaan, kempen Hati Mulia 2025 bukan sekadar program realiti. Menjadi penanda aras kepada kisah benar rakyat Malaysia dalam membina semula kehidupan selepas berdepan ujian ketir. Melalui kerjasama Media Mulia dan Perkeso, kempen Hati Mulia berjaya menjejaki 10 kisah berbeza di 4 buah negeri. Menerusi kisah perjuangan yang dikongsikan pada edisi kali ini, kempen kali ini memilih 3 insan yang menjadi pilihan pelayar utusan online dan Kosmo Online. Kemalangan yang dialaminya ketika ingin ke tempat kerja menyebabkan dia kehilangan anggota badan paling penting. Walaupun sebelah kakinya kini tiada, Malik yakin meratapi nasib bukan pilihan lagi. Bangkit membina kehidupan dengan rutin berbeza bersama keluarga kini, dia mempunyai fokus jelas dalam hidupnya untuk kembali berdiri di atas kakinya sendiri. Ya, saya berbangga dan saya merasa happy untuk menjadi contoh teladan kepada orang-orang yang mengalami sama seperti saya, dan saya harap mereka boleh bangun seperti apa yang saya hadapi sebelum ini. Terima kasih Media Mulia kerana membantu saya, dan saya rasa boleh membantu mereka senasib seperti saya. Serangan angin Ahmad yang dialami secara tiba-tiba bukan sahaja meragut tanggungjawabnya sebagai seorang ketua keluarga, tetapi juga menyebabkan perubahan yang perit buat keluarganya. Terlantar untuk tempoh beberapa bulan, akhirnya melalui semangat yang berbaki, dia kini kembali bangkit memulakan kehidupan baru dengan harapan yang lebih baik buat keluarga. Orang seperti kami ni untuk diberi semangat untuk terus berusaha mendapat perhatian dari luar. Bagi saya, duit kemenangan ni lebih kepada dia boleh beli ubat, dia boleh buat rawatan mobil, dia boleh beli urut, dia boleh beli suplemen untuk membantu dia lebih sihat. Dan syukur sangat-sangat sebab dalam keadaan kami memikirkan macam mana nak dapatkan satu amount tu, tiba-tiba tim ni call dan dia inform saya dia dapat antara pemenang utama. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Amat-amat membantu. Hanya termakan dengan dakwaan kononnya ubat-ubatan yang dibekalkan untuk penyakit darah tingginya mempunyai kesan negatif, Muhammad Hafizi hampir kehilangan nyawa. Walaupun sudah terlambat untuk menyesal ketika ini, dia reda dengan ketentuan yang sudah tertulis. Melalui peluang kedua, dia kini berusaha menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Sedang kalau kita rasa macam lebih, kalau kita rasakan kita ditimpa musibah yang sangat kuat, ada lagi orang yang lebih teruk lagi musibah terkena berbanding kita. So jadikan itu sebagai motivasi untuk bangkit balik. Sebab pasti akan ada ruang dan peluang kedua untuk kita bangkit balik. Jangan skip makan ubat. Mencari kelainan kisah dalam setiap episod yang dipaparkan, kempen Hati Mulia bukan sekadar pertandingan dalam mencari pemenang. Meletakkan impian dan semangat untuk bangkit semula sebagai tunjang utama setiap penceritaan. Setiap dari mereka tidak sekadar berkongsi kisah biasa, tetapi bagaimana menjadi seorang insan yang luar biasa.